welcome back to my channel. Alin here. Hari ni saya nak buat video unboxing. Nak tahu tak unboxing apa? Ni nak cakap ni unboxing apa ni? Cik. Nampak macam plastik buruk kan? Tapi tada! Ini adalah album 17. Oh my god! Wow! Siapa yang tak minat K-pop dia tak tahu. Tapi siapa yang minat K-pop dia tahu ini apa benda. Korang abaikanlah yang belakang tu kan, sebab dia memang macam tu. Dia buruk gila nak mampus. Kita nak buat video unboxing, tapi takut satu ni akan jadi video yang lama. Bukan satu ni akan jadi video lama. Satu ni akan jadi video yang sekejap. Kita ada banyak tau, ada banyak. Kita ada 5 album nak unboxing. Jadi, itu nak cakap, takut nanti saya rasa saya nak buat satu video. Bukan satu video. Satu album, satu outfit. Satu album, satu outfit. Sebab tak sempat nak buat semua. Jadi dia macam akan buat video hari-hari yang lain. Maybe ini hari yang pertama akan video unboxing yang ini. Hari kedua nanti akan hari lain-lain, album lain. Faham tak? Kalau korang tak faham, korang fahamkan je. Kita ada satu ni album. Okay, satu lagi. Ni. Satu lagi. Ada lagi 3. Ni. Ada lagi. Jangan tanya kenapa ada banyak 17 banyak Jangan tanya kenapa ada 17 banyak. Sebab saya minat 17. Biarlah saya nak beli 17 banyak pun. Kalau korang nak tahu harga, korang sabar. Sabar. Nanti saya beritahu. Jangan kelang kabut. Next kita ada Vivis dengan Elite. Sebenarnya dua ni saya tak minat pun. Ini kakak saya punya. Dia suruh unboxingkan. Dia tak nak unboxing sebab tak tahu dia tak tahu suruh unboxing. Jadi saya masukkan sekali dalam video ni. Ini saya unboxing sekali nanti. Tapi nantilah. Saya akan unboxing hari ni album ini. Be right here. It's right here. Okay. 17 Part 17. Tak sabarnya. Jangan cakap saya ni apa, sebab saya ni jakun sikit, tak pernah beli lagi album Lightstick. Lightstick stay tune, nanti saya akan beli. Lightstick tu mahal. Stop it. Get some help. Okay, sekarang kita unboxing yang ini dulu. Yang lain-lain ni saya akan buat hari lain. Okay, sebab saya rasa akan jadi, sebab saja nak buat hari lain, biarlah kita nak ada vibe. Sebab selalunya saya tengok orang unboxing kan, dia macam jadi nak juga vibe tu, faham tak? Tak pandai nak unboxing album-album ni, tapi kita mencuba. Faham tak? Mencuba. Itu nak kata mencuba. Jadi hari ni saya akan unboxing ini dahulu. Okay, korang tak tahu, korang tengok je lah. Sebab saja nak buat kenangan kan. Okay, kalau korang nak tahu harga dia kan, kalau dekat officially, beli dekat officially dia punya website kan, rasanya tak tahulah pernah tengok ke tak kan, tapi mahal lah. Tapi ini saya beli combo 3 ni 100 je weh. 100 je. Satu ni jadi harga RM33.33. 100. Weh, my god, tu saya ambil. Patutnya ada je yang baru, yang lagu tender tu kan, lagu baru tu kan, album baru dorang. Tapi saya tak pernah ada lagi album ni. Tu saya beli yang ini sebab masa tu album ni famous. Jadi saya try lah. Album ni ada 2 version. Yang ni tak tahu version yang pertama atau kedua. Itu nak tengok tu, version pertama atau kedua. Marilah kita unboxing sama-sama. Oh, pun nak cakap dengan korang. Yang 2 ni, Elite dengan Vivis ni, harga dia 200. Kalau beli satu, harga dia 60. Kalau beli 2, harga dia 100. Nak beli satu ke 2? Kalau beli 2, harga 60. Dah jadi 120 kan? Kan baik beli sekali 2. 100. Save RM20 korang kan? Kalau yang ini, saya rasa satu 40 ke 50 macam tu. Baik beli 3. Dapat 100 kan? Jimat kat situ. Kalau korang nak tahu kat mana saya beli semalam dekat My Town. Dia kan hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Orang weekend tu akan ada booth tau. Kat jalan MRT tu. Ada kedai dekat situ. Korang kena tengok. Masa tu banyak gila. Ada macam-macam. Ada TFT, Bonnet Door, Blackpink, Twice yang famous tak ada lah. Sebab habis. Dia ada yang macam yang lama-lama tu lah. Treasure ada. Apa lagi ada semalam ada macam-macam lah. Macam-macam grup ada. Selain daripada album, dia ada juga jual lightstick rasanya. Lepas tu dia ada jual podcast.
Podcast yang gambar tu. Tu tak tanya pula harga dia berapa. Tapi korang tengok sendirilah. Rasanya diorang akan ada setiap Jumaat Sabtu Ahad kot. Ni saya letak gambar tepi ni. Kedai dekat mana and kedai dia macam mana. Apa ni? Jadi, mari kita unboxing, okay? Dah pukul 12.30 malam dah ni. Kita kena unboxing cepat-cepat. Ni baru balik pada kerja. Itu dia macam asyik. Jadi, mari kita unboxing ni. Yang lain-lain ni saya unboxing next day. Mari kita buka ni. Tak sabarnya. Video ni ada tulis. Kan ni. Kalau korang nampak lah. Dia tulis kat belakang ni. Bahasa Korea. Lepas tu ada flash on sikit. Bagilah reaction yang sebenar-benarnya. Mari kita buka. Rosak lah buka macam tu kan. Diorang kata ini betul-betul punya, bukan fake punya. I don't know lah kenapa murah macam tu kan. Harap ni yang betul-betul punya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, tak boleh buka. Bismillah. Wah. Kenapa macam okay, ni apa ni? Oh, tak nampak. Sabar. Kita tengok ni dulu. Dapat 2 buku. Buku apa ni? Mari kita buka satu-satu. Ada apa ni? Oh, ni CD. Di lagu dia lah. Korang pasang lagu dia lah. Dengar lagu-lagu yang ada dalam album ni. Dah lama lah tak main CD-CD ni Cantiknya CD. Printed in Korea. CD dia macam ni. Okay. Yang ni lagu-lagu yang ada dalam CD ni lah. Ni CD yang pertama, ini CD kedua. Dia semua ada. Ada Mesro, Lali, Spell, Call. Apa ni lagu lama-lama lah. Tapi lagu ni best juga sebenarnya. Okay, lepas tu ni ada macam ni lagu Home Run, Rock With You, Ready to Love, Hot World, Fuck Malas, semua ada. Jadi tak payah susah-susah nak tengok dekat YouTube. Yelah, tak payah susah-susah nak tengok dekat YouTube lah lagu-lagu ni. Orang tak nak ada iklan. YouTube bukannya premium. Nanti ada iklan. Allah Akbar. CD aku. Okay. Sorry. Yeah. Okay, next. Dia ada buku. Ni buku apa ni? Manual. Ke apa ni? Jakun sikitnya tak tahu benda ni. Dia ada buku ni. Dia tulis kat sini ada nama-nama. Direct by Karat. Saya lah Karat tu. Tiba. Dia tulis-tulis macam-macam nama-nama lagu diorang kat sini. Ni apa ni? Banyaknya. Okay, next. Saya dapat apa? Oh, S-Scoop. Wah, Andi, dia ada lagi kat dalam tu. Oh my god, S-Scoop ni bias saya masa mula-mula minat 17. Tapi sekarang saya minat Mingyu. S-Scoop pun saya minat juga. Next, ni apa ni? Ada lagi dalam ni. Ni apa ni? Keluarkan ni ada mak Kita sengsara je nak keluarkan ni. Oma AutoCAD. Okay, dia ada bagi macam card macam apa tah tu Okay, ni apa ni? Joshua. Okay, mari kita buka dulu. Buka kad ni dulu No. Kita buka ni dulu. Ni macam album. Kalau kad tadi tu letak dalam ni. Semua kad tu kan banyak tadi dapat. Buka ni dulu Wow. Bau Korea. Oh my god! Wow! Macam ni. Nanti letaklah kat dalam ni. Album ni adalah album. Mini album. Comel. Banyak tebal Wow. Ni S-Scoop lah semuanya sebab S-Scoop kan. But it's okay lah S-Scoop pun. Nanti saya jual RM110. Okay. Banyak. Oh, sexy lady. Ini nanti kita letak dalam ni. Next kita dapat apa? Dapat siapa? Ini macam ada 4 pieces. Okay. Kita dapat siapa kat sini? Dapat siapa kat sini ni? Ni Joshua pertama Dia ada 4. Siapa tu? Hoshi. Okay, next. Nombor 3. Siapa tu? Tak nampak. Jun. Okay, next. Siapa tu? Okay, siapa? Minggu tak? S-Scoop. Kita dapat 4 orang ni. Jun, Hoshi, Joshua, S-Scoop. Dah ada Minggu. Minggu, where are you? Yang ni nanti kita simpan dalam ni. Masukkan macam ni kan. Ni kan kad banyak-banyak ni kan. Kad ni jual berharga orang kata. But I don't know boleh jual. Masuk dalam macam ni nanti. Apa payah sangat S-Scoop nak masuk ni. Tada. Biar saya masukkan semua dulu
A few moments later. Okay korang, kita dah masukkan semuanya. Cukup-cukup kad dia bagi tu, masuk dalam ni semua cukup-cukup. Tengok. Scoop lah banyak di sini sebab dia punya album. Muat. Ada berapa? Banyak juga kad. Kalau jual laku ni orang kata. Itu je lah dalam dia. Kalau siapa-siapa cakap tu, tu je ke dalam dia? Harga bukan main mahal. Siapa yang minat K-pop, dia faham lah kenapa mahal. Itu saja hari ini. Nantikan next video. Bye! Hai! Hari kedua. Okay, hari ni, rasanya kan hari ni saya nak buat video tu 4-4. Kan ada 5 album. Ada lagi 4 album kan. Jadi, saya nak buat 4 sekaligus sebab saya rasa tak sabar. Sebab dia rasa macam satu macam lama kan. Jadi sementara saya ada masa lebih ni, saya nak unboxing 4-4 sekaligus. Album kedua saya nak unboxing 17 lah sebab yang mula-mula saya unboxing 17. Jadi nak habiskan 17 baru saya unboxing Elite dengan Vivis tu. Mari kita unboxing. Korang nak yang mana? Yang ini ke yang ini? Biru ke pink? Biru ke pink? Biru dululah. Sebab saya suka warna biru. Okay, tanpa membuang masa, mari kita unboxing. Sebab saya tak nak jadi video ni terlalu lama. Jadi kita kena unboxing cepat-cepat dan tengok apa yang ada dalam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap dapat minggu. Wow. Sampah kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum lagi. Kini apa ni? Ada track list. Ni ada lagu SOS. Bahasa Korea, saya tak faham bahasa Korea. Headliner. Ada headliner. Saya dah nampak. Kita keluarkan ini dululah. Nampak? Tak nampak? Ini yang diorang nantikan tu apa dalam ni? Ini ke CD ke? CD. Ini CD. Ini CD guys. Warna kuning. Allah Akbar jatuh. Ni dia punya buku. Biasa. Punya lirik kot rasanya. CD ada buku. Okay, seterusnya kita tengok kita dapat siapa. Kita balik weh tadi jatuh. Cuba. Tak nampak weh. Jun. Dino. Macam biasa dapat dia punya kad. Mana minggu aku? Minggu. Aku harap yang warna pink dapat minggu. Dino. Makna. Okay, mari kita buka ya. Mari kita buka. Kita buka ini dulu lah. Mau dapat siapa? Nampak Jun. Scoop lagi. Saya ada 4 lah macam biasa. Random. Hoshi lagi. Mana minggu ni? Minggu. Hoshi. Ada 2 Hoshi. Ada 2 Hoshi. Minggu aku mana? Macam biasa. Ini dia punya photocard. Ada berapa? Ada banyak. Di sini. Ini dia punya album. Untuk letak dia punya card. Photocard dalam ni. Ni kita buka Wow. Macam biasa. Ini album. Okay, banyaklah. Jadi mari kita susun dalam ni. Yang first album warna biru tu kita dapat Scoop. Yang ni kita dapat Dino. Macam biasa album dia macam ni. Jadi kita susun dalam ni gambar macam ni. Ini gambar kita susun. Masukkan dalam ni. Kita buat kat semua, okay? A few moments later. Okay dah, kita dah letak semua kat dalam ni. Tada! Ni yang gambar Dino tadi. Gambar Dino dia banyak. Ni semua yang Dino punya. Ni random punya. Itu saja dalam dia. Macam ni. Dalam dia macam ni. Cantik lah kotak dia. Dia susun macam mana tadi? Macam ni je. Kan? Kat sini tadi cut dia kan. Macam ni dalam dia tadi. Lepas tu ni. Ini tu kan. Macam tu je. Itu saja dekat album ni. Okay, next kita akan unboxing warna pink pula. Harap ni dapat minggu lah. Aku dah berharap dapat minggu ni. Mana ni? Okay, yang ni album Spill the Field. Yang ni lagu apa? Yang ni tak ingat lagu mana. Kat belakang ni dia ada macam ni. Ada tulis-tulis. Lepas tu kat sini dia tulis Paladis Entertainment 2024. Ini album 2024. Tapi lagu dia best-best. Jadi mari kita unboxing. Okay. Sabar nak tengok apa akan dapat. Manusia apa yang akan dapat dalam ni. Gambar siapa. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Tak sabar ni siapa. Buka macam ni. Dia magnet lah. Magnet. Okay. Macam biasa dia akan dapat buku manual dengan CD. Nampak siapa tu? Buku manual. Dia tulis lah dalam ni ada lagu apa. Banyak. Lagu Water.
Wara. Biasa dapat CD. Cantik lah CD dia. Cantik tu. Wow. The egg. The egg, guys. Nak minggu. The egg pun tak apalah. The egg pun handsome. Yeah, boy. Okay, mari kita tengok kita dapat siapa random card. The egg. Random card the egg lagi. Kita buka lah. Kita tengok siapakah kalangan anda 4 orang ini ya. Scoop lagi. Aku ni memang berjodoh dengan Scoop ke? Tiba. Scoop lagi. Last. Minggu. Uzi. Mana minggu aku ni? Aku memang tak berjodoh dengan minggu ke? Sedih lah macam ni. Itu je dalam dia. Cuma ni ada lubang lah. Ada tak ada? Mari kita tengok yang ini pula. Tengok. Kita tengok sama-sama ya. Wah. Muka nampak baik. Next. Yuk. Sekarang nak letak kad tu dalam ni. Wow. Macam biasa sama je. Cuma dia punya di depan dia je lain. Belakang dia macam ni. Kita letak dia satu-satu macam tadi. Macam ni. Kita letaklah kat belakang lagi je. Okay, saya dah masukkan semuanya kad dalam ni. Minggu tak ada. Kenapa banyak sangat scoop ni? Kenapa scoop ni ada kat sini? Tadi pun ada juga dia. Kenapa ya Peladis ni? Dia nak bagi saya bersatu balik dengan masa lalu saya lah. Tiba. Tak apalah. Abaikan. Itu saja yang album dengan yang warna pink ni. Okay, next kita akan unboxing Vivis and Elite. Ni pula. Okay, yang seterusnya kita buka Vivis. Sebab Vivis ni adalah member dia yang saya kenal. Lah Elite ni tak berapa kenal tapi apa kita unboxing je. Mana tahu ada yang kenal kan? Jadi mari kita unboxing Vivis pula. Okay, mari kita buka. Ni macam buku sikit ni. Buka leluk. Macam buku je kan. Terkoyak kan. Mampu gua. Buka. Yo. Ada 9 lagu kat sini. Ada solo dengan lagu grup. Cantik. Dia punya tu mana? Punya ni. Kita tak tepi dulu. Saya dah nampak lawalnya. Singbi. Wow. Ni kenapa macam ni? Oh, dia memang macam tu. Lagi macam biasa dekat belakang ada CD. Lawa lah CD dia. Nampak tak? Wow. Ni je. Dalam dia macam ni. Okay, mari kita tengok satu-satu lah. Tengok satu, tengok lah. Dia punya kertas ni tebal lah. Tak ada tebal macam kertas Manila card ni. Cantiknya. Enha. Next. Okay, ni macam ada lagu-lagu. Enha. Next. Cindy. MG. Not bad. Lawannya baju dia. Tapi gambar ni sama je. Ush. Tu ni. Macam Barbie. Lawannya. Itu. Cute. Itu je. Mari kita tengok dia punya ni. Apa ni? Stiker. Entahlah stiker apa. Yang kad ni kita tak sabar nak tengok. Tapi kita tengok ni dulu. Ni apa? Oh, ni tempat letak kad nanti. Kan ada dapat pokat kan? Letak kat sini nanti. Cekat. Ini tak tahu apa benda. Yang dia dapat ni. Ni rasanya warna kot. Macam ni. Sama tangan. Yang tulis kat belakang ni. Okay. Ni yang kita tak sabar nak tengok tu. Dapat siapa? MG. Comel ni MG. Lepas tu dia tulis kat belakang ni. Next. Sinbi. Belakang dia macam ni. Tangan dia ke ni? Kalau tak dah tahu dah tangan dia kan? Tapi saya tak tahu. Pura-pura tahu je. Tak apa. Okay, next. Ni apa ni? Ni apa ni? Tak tahu lah ni apa benda. Tapi dia transparent tu. Dia punya kad tadi kita letak kat sini. Ni boleh lipat. Jadi kita letaklah kad tu kat sini. Macam tu. Kan tu. Tapi ni satu lagi letak kat mana? Tak apalah, letak kat sini je. Itu je dalam dia. Sekejap, ni apa benda tadi? Ni apa benda korang? Tak tahulah ni apa benda. Abaikanlah, saya tak tahu. Okay, tu je dalam dia. Dia macam ni tadi dia letak. Macam tu je. Ini saja untuk album Vivis. Tahu sangat lagu-lagu dia. Tapi tu je lah. Kita dapat kad yang tu je. Photocard yang tu je. Popcard apa? Masa tu lagi popcard. Photocard. Tu je.
Okay, next kita akan unboxing album ini. Last one. Mari kita unboxing. Ni ada dua. Dia macam ada dua. Mari kita buka. Oh my god. Dia macam tu lah. Dia bukan ada dua. Tapi dia macam pam. Menarik. Dia nampak macam ada dua. Tak tahu juga album ni. Wow. Menarik. Botol dia macam ni. Uish. Wah, warna dia yang teng. Macam biasa dapat CD. Oh, purple colour. So dalam ni kita ada dapat dia punya card. Tu dia punya ni lah buku. Gambar dia punya lirik dalam ni semua ada. Saya tak kenal sangat member-membernya. Tapi boleh lah kalau nak unboxing tu. Kita dapat ni. Sekejap. Kita dapat stiker. Kita ada stiker. Next kita ada. Ni apa panggil poster? Poster. Ni kita buka dia punya poster. Ni poster dia macam ni. Alah, habis konyok-konyok dah stiker. Siapa yang packing ni? Siapa yang letak sampai konyok-konyok ni? Kesian muka member dah penyek. Dia stiker muka macam ID foto. Dia stiker ke apa ni? Stiker lah. Stiker ke ni? Bukan lah. Dia macam boleh potong. Kita tampal lah dekat mana-mana. Tapi dia bukan stiker lah. Macam kad. Ini kita tengok. Ini pun dari Paladin. Sama tadi kita dapat macam 17 punya. Itu dia. Kita dapat ni siapa ni? Saya tak kenal. Kita dapat dua ni. Itu sahaja. Itu saja dengan tadi. Ni. Tapi dia punya album lawa lah. Dia punya packaging lawa. Allah, muka ku kat situ. Masukkan balik. Ni tadi. Tak balik dalam ni. Kita tutup balik. Cantik lah dia punya bekas ni. Kotak dia. Mat lah. Okay, macam tu je. Kita ingat kan mula-mula dapat dua tau. Rupanya macam ni. Lawa lah. Okay, itu sahaja untuk video hari ini. Tak boleh move on lagi yang 17 ni punya. Dah lah, aku berharap untuk dapat minggu. Minggunya tak dijodohkan untuk aku. Macam mana ni? Itulah, kita redo. Okay, itu sahaja untuk video hari ini. Nanti kalau ada rezeki, saya beli lightstick pula. Lightstick apa? Lightstick 17 lah. Sebab saya minat 17. Buat apa nak beli lightstick lain? Satu lagi, kalau rasa macam video unboxing ni reaction dia tak ada kan. Memang tak ada reaction pun sebab saya tak pandai nak unboxing album ni. Saya tak pandai unboxing album macam orang lain. Orang lain dia punya reaksi. Saya macam dia macam blur lah budak ni kan. Tapi tak apalah. Itu sahaja daripada saya. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe and share. Okay? Bye.